Kat situlah dikatakan kawasan yang paling berbahaya dalam dunia. Darien Gap nama dia. Misi aku kali ini merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang aku di Panama. Ini sambungan dari video lepas. Selamat pagi-pagi. Hari ni aku nak cepat-cepat pergi dekat Yaviza tu. Pasal ni tengah kebetulan tak hujan ni. Hujan pun dah berhenti. Malam tadi hujan je lebat gila. Panama ni dalam setahun 8 bulan dia hujan tau. Cuma 4 bulan je dia kering. Itu pun tak kering mana. Aku nak kena gerak sekarang. Oh sedap cuaca pagi ni. Hari ni aku nak sambung misi semalam, iaitu aku nak pergi sampai ke hujung Pan American Highway, iaitu border di antara jalan terputus tu nak masuk ke Darien Gap yang sebenar. So hari ni aku nak pergi sampai ke border dan aku nak tengok sendiri daripada mata aku. Okay, sini, selepas sini lah Darien Gap tu bermula. Dan aku sekarang ni memang dah masuk kawasan Darien lah. Cuma belum dia punya gap dia lagi. Ni masih ada jalan. Kalau dah sampai ke gap, dia punya jalan ni memang terputus kat situ. And then selepas tu terus hutan. Hutan sehutan-hutannya. Very dense tropical jungle dia panggil. Memang tak boleh nak buat jalan kat situ. Itu yang dipanggil Darien Gap. Okay, aku pergi sekarang sebelum hujan. Sambil-sambil aku berjalan menghala ke terminal kan. Sebab aku nak tunggu bas dan aku nak pergi sampai ke Yaviza kalau ada bas lah. Aku tunjukkanlah macam mana suasana sekeliling dekat Pekan Mateti ni. Dekat Darien. Aku agak percaya ramai gila tak pernah pergi ke Darien ni. Pasal there's no point pun kau nak datang ke sini. Apa je ada? Tak ada apa. Cuma ada Darien Gap je yang sangat famous, iaitu kawasan yang paling berbahaya dalam dunia. Antara kawasan, kalau aku cakap paling berbahaya kau ada orang marah. Antara kawasan yang paling berbahaya dalam dunia, Darien Gap. Aku bawa korang sekali pergi sampai ke border dia. Jom. Papa kena cari kenderaan dulu untuk ke sana. Ini second day untuk misi aku pergi ke Darien Gap. Aku rasa sepanjang aku jalan kaki ni saja ada 10 orang askar aku jumpa. Askar Senafron tu. Memang betul-betul dia jaga ketat kawasan ni. Aku nak nakal memang tak boleh lah. Kawasan ni aku rasa security dia super ketat. Memang port dia orang kan. Port transportasi, logistik. Jadi dia memang gila-gila dia jaga weh. Ini korang faham-fahamkan sendirilah apa dia orang nak transport tu. Ni macam betul. Yaviza? How much? Money? $1? $5. Okay? Here? Okay? Okay. Okay, aku dah berjaya dapatkan kenderaan pergi Yaviza. Daripada sini lebih kurang 1 jam sampai kot. Sambung next video.